Punten, masakan orang Jawa ni, dia ibarat macam nasi yang digumpal Nasi lemak. Ibarat macam nasi lemak yang digumpal, lepas tu makan dengan sambal hijau. Tu tunjuk sikit macam mana letak sambal dia. Dia ibarat macam nasi lemak yang digumpal, lepas tu makan dengan sambal hijau. Sambal hijau. Sambal hijau. No, selesa badak sambal hijaunya. Ni baru betul, selesa pedas. Okay, selain tu kat sebelah sini, kalau kau nak dapatkan, habis ke? Habis? Oh, laku keras hari ni Laku keras, babe. Nusantara HQ dah sold out. 2 hari dah. Baru pukul berapa? Belum pukul 10. Oi, Lok Cing pun laku keras dah nak habis Oi, laku keras lagi ni hari dia orang berniaga. Roti wap Roti dah habis. Roti wap habis. Masing-masing laku keras hari ni Ni burger bapak-bapak ni. Ni homemade ni. Ni homemade. Sold out. Bapak laku masing-masing hari ni. Laku keras, babe. Popia Big Mac mana? Sold out juga. Tinggal Popia Carbonara je. Popia Big Mac sold out. Bapak laku keras, mat. Tinggal original dengan ayam je. Daging habis. Oi, dah banyak tempat barang dah habis. Laku keras. Dekat sini dia jual mushroom soup dengan garlic bread. Kan? Dah nak habis. Oi, laku keras dah nak habis geng. Laku keras Pisang hijau sold out dengan itik-itik dia pun dah nak habis. Kau tengok. Itik-itik dia pun dah nak habis dah. Dia ni lagi laku jual itik daripada laku pisang. Kau tengok. Laku keras itik dia ni jual. Kan? Ni pisang hijau sold out geng. Sop ada lagi. Sold out. Bapak laku keras hari ni. Hari ni saya datang review benda sold out je. Sold out, babe. Sop. Laku keras hari ni Nasi biryani dah tutup, sold out. Stik RM1 pun dah tutup, sold out. Laku keras geng. Dekat sini ada tofu pa RM3 saja tofu pa dia. Tofu pa pandan ke original RM3, tapi dah nak habis. Ni je tinggal. Laku keras semua. Laksa pun habis. Bapak PTK Permas Official. PTK itu short form untuk Pasar Tani Kekal lah. PTK Permas Official, pergi DM dia, cakap nak masuk sini.